Pernah dengar pesara cakap, menyesalnya simpan duit banyak sangat? Tak pernah kan? Retirement korang nanti kategori mana? Cukup makan ke? Atau terus pokai sebab asyik self-reward? Bayang umur 60, tulang dah rapuh tapi masih kena hustle cari duit. Tu bukan life, tu hukuman tau. Jangan tunggu masa sesuai nak melabur. Masa paling ngam tu sebenarnya semalam. Faham tak? Kalau hari ni tak boleh disiplin simpan RM10, jangan tanya kenapa hari tua nanti nangis tepi bucu katil. Energi dah kurang, uban dah penuh, tapi bank balance pun makin kurus. Korang sanggup ke hidup macam tu? Korang nak relax kat Maldives ke? Atau still kena kerja OT masa umur 65? Cuba jawab jujur sikit. Nak tenang? Jom simpan emas dengan Public Gold. DM Guide, I ajar sampai jadi. Jom.